Salam sahabat semua, mungkin anda di kalangan sahabat yang belum bertemu jodoh yang sesuai. Di sini saya mengesyorkan satu doa yang boleh diamalkan iaitu doa dari surah Al-Anbiya ayat 89 yang bermaksud, Wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan daku seorang diri, dan engkaulah jua sebaik-baik yang mewarisi. Walaupun ayat ini asalnya tentang permohonan zuriat, ulama menyebut ia juga boleh diamalkan untuk memohon pasangan yang soleh, solehah, kerana zuriat tidak akan datang tanpa pasangan. Sahabat juga boleh bacakan doa berikut. Ya Allah, sebagaimana engkau perkenankan doa Nabi Zakaria, kurniakanlah aku pasangan yang baik, yang menenangkan hati, beriman, dan membawa aku dekat kepadamu. Doa tambahan yang juga boleh diamalkan ialah sebagaimana surah Al-Furqan ayat 74 yang bermaksud, Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami pasangan dan zuriat yang menjadi penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami imam yakni teladan bagi orang yang bertakwa. Amalkan doa-doa ini dengan yakin dan sabar. Kadang-kadang doa untuk jodoh ini bukan hanya meminta seseorang hadir, tetapi juga mempersiapkan diri kita menjadi orang yang baik untuk pasangan yang baik. Di dalam surah An-Nur ayat 26 Allah berfirman yang bermaksud, Wanita-wanita yang buruk adalah untuk lelaki-lelaki yang buruk, dan lelaki-lelaki yang buruk adalah untuk wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik adalah untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik. Mereka yang baik itu bersih daripada apa yang dituduhkan kepada mereka. Bagi mereka keampunan dan rezeki yang mulia yakni syurga. Oleh itu, jika kita mahukan pasangan yang baik sebagai jodoh, usahakan untuk menjadi baik soleh dan solehah. InsyaAllah jodoh yang soleh dan solehah akan menjadi milik kita. Selamat menjadi soleh dan solehah. Jika video ini bermanfaat buat anda, sila like, komen dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye.